Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaAllah kita membaca kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Sambungan ganti daripada kelas yang sepatutnya berlaku semalam. Masih lagi dalam muqaddimah. Hak ni muqaddimah Al-Jalali As-Suyuti. Qala Syekhul Muhashi, qala Syekhul Asy-Syarih Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Habis. Kata dia, Alhamdulillah, bermula puji-puji itu lillahi, ay mustahiqun lillah, mubtada, mustahiqun khabar. Lillahi jar majrur. Jadi dia mula dengan hamdalah. Kata Asy-Syaikh Al-Muhashi rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, qawluhu alhamdulillah ilah, ay qul ila akhirih. Nombor satu dia kata hadhil muqaddimatu lil Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Bermula muqaddimah ini ialah bagi Imam As-Suyuti rahimahullah. Fahuwa, maka bermula dia Imam Suyuti itu mufassirun nisfil awwali. Ialah ulama yang mentafsirkan bahagian yang pertama khala al-Fatihati. Boleh baca al-Fatihati, al-Fatihata. Yang selain al-Fatihah. Sebab nisfu pertama kan Al-Fatihah. Fahiya, maka bermula dia Al-Fatihah, mubtada, wan nisfu tsani, dan bahagian yang kedua itu min tafsiril mahalli, daripada tafsir Tok Guru Imam Suyuti iaitu Syekh Al-Mahalli rahimahullahu taala. Wa sabaqa bayanu dzalika fil muqaddimati, dan telah lalu oleh penerangan demikian itu dalam muqaddimat jilid pertama muka surat 8. Okey, selesai. Jadi kata Muhashi, iftataha rahimahullahu, telah memula ia Imam Suyuti. Dhamir mustatir huwa, fa'il balik pada syarih Imam Suyuti. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati akan Imam Suyuti. Allahu fa'il. Kitabahu, akan kitab Imam Suyuti. Kitabah maf'ulun bih, hu mudhafu ilaih. Bihadhihi as-sighati, dengan ungkapan ini. Bihadhihi jar majrur, as-sighati badal bagi hadhihi. Ungkapan apa? Ungkapan inilah alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih ila akhirih. Kenapa dia bukakan dengan ungkapan mukafi'an li mazidih sampai situ? Ya annaha, kerana bahwasanya hadhihi sirah isim li anna. Khabar li anna afdalul mahamidi, ialah seafdal pujian. Kama warada, seperti mana yang telah datang ia barang. Telah datang dalam mana? Fima warada, telah datang. Nombor dua dia kata fima, pada barang lau nazara, jikalau seseorang yang telah bernazar, au halafa, ataupun telah bersumpah, la ya'tina, untuk membawa datang ia, ataupun la ya'tiyanna, nun taukid boleh, la ya'tiyanna, untuk membawa datang ia seorang bi afdalil mahamidi, dengan seafdal puji. Fa in qala, maka jikalau berkata ia seorang tadi hadza, akan ini mana? Ini yang itulah alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih misalnya. Dia buat datang tu, maka faqad barra, niscaya barra ay wafa, memenuhi ia, yakni memenuhi akan sumpah dan juga nazarnya. Maknanya sudah memada. Orang bernazar atau bersumpah, aku nak membawa datang, aku nak sebut, aku bernazar, aku nak sebut jumlah hamdalah ataupun pujian yang paling afdal. Dia buat mari hak tadi tu. Maka memada. Okey. Itu unzur al-fawakih ad-dawani wa nihayatul matlab, dan kitab nihayatul matlab. Okey. Kemudian dia katanya wa huwa mawdi'u ijtihadin, dan bermula dia al-mazkur tadi tempat ijtihad, tempat boleh berlaku khilaf lagi. Wa rajjaha Ibnu Hajarin al-Haytami, telah mentarjihkan fa'il oleh Ibnu Hajar al-Haytami
annahu bahwasanya yabirru, memadai ia, sempurna dia punya nazar itu, dengan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultani, pun sama juga. Pujian yang afdal juga. Sebab tu dia kata tadi maudhi'u ijtihad. Tapi tarjih Ibnu Hajar hak ni madadah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultani, madadah. Qala, berkata ia Ibnu Hajar, bal yanbaghi ay yata'ayyana li'annahu ablagha ma'nan. Bal yanbaghi ay yata'ayyana. Tak apalah, sampai habislah tu. Banyak pula. Okey, sini ya. Wahia, dan bermula dia hadhihi sirah mubtada muqtabasatun, dipetik akan hadhihi as-sirah ni min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi. Mana dia ada iktibas. Ni dalam balaghah lah iktibas ni. Alhamdulillah hamdan muwafian li ni'amih wa mukafian li mazidih. Iaitu apa sabda Nabi? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bermula puji-puji itu ay mustahiqun, hanya mustahak, lillahi, bagi Allah, hamdan, akan sebagai puji, sifat yuwafi, yang memenuhi ia puji itu, ni'amahu, akan nikmat-nikmat Allah, wa yukafi'u, dan mencukupkan ia puji itu, mazidahu, akan lebihan daripada nikmat tadi. Okey. Mazidahu mazidallah, ay nikmat-nikmat tambahan yang diberikan Allah. Wa qad ghayyara al-musannifu al-haditha, kemudian sesungguhnya telah mengubah fa'il oleh pengarang, iaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, al-haditha maf'ulun bih, akan hadis, ba'da taghyirin, ba'da menempati maf'ul mutlaq, taghyirin mudhaf ilaih, akan sebagai berubah yang sebahagiannya. Wa huwa, dan bermula dia apa? Dia ba'du taghyir itu khabar mughtafarun, diampun, dimaafkan, fil iktibasi, dalam bab iktibas. Jadi iktibas ni dia ambil sesuatu ayat daripada Al-Quran dan hadis dengan segi perubahan. Qauluhu, habis. Qauluhu, muwafiyan, alhamdulillahi hamdan, maf'ul mutlaq, akan sebagai puji, muwafiyan, sifat hamdan, yang melengkapi ia puji itu, li ni'amihi, akan nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat Allah. Qauluhu, kata musannif. Kata musannif, muwafiyan li ni'amihi itu ay muqabilan laha li ni'amihi, yakni sebagai timbal balas baginya, bagi nikmat-nikmat Allah, bihaitsu, dengan sekira-kira, yakunu ay yakunul hamdu biqadriha biqadri ni'amihi, dengan sekira-kira bahawa adalah puji itu dengan qadar, ay sabitan, khabar yakun mahzuf, sabit ia dengan qadarnya, dengan qadar nikmat. Nikmat kalau 1 juta, puji pun 1 juta. Tu muqabilah, timbal balas. Fala taqa'u ni'matun, maka tidak berlakulah oleh satu nikmat, fa'il, illa muqabalatan, melainkan diimbangi bihadzal hamdi, dengan pujian ini. Kalau nikmat ada 1000, maka puji pun 1000 kali. Bihadza jar majrur alhamdi badal hadza. Wa hadza, dan bermula ini, ala sabilil mubalaghati. Wa hadza ala sabili al mubalaghati bihasabi ma tarajjahu. Dia kata wa hadza, dan bermula ini, hadzal mazkur min hadzal hamdi ni, ataupun wa hadza, dan bermula ini, hadzal hamdu, ala sabili ay sabitun, sabit ia, ala sabilil mubalaghati, atas rupa mubalaghah, berlebih-lebihan, bihasabi ma tarajjahu, dengan sekira-kira barang yang telah mengharap oleh musannif akan dia akan barang. Maf'ulun bih, hu balik pada ma. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam naqul hadza, wa illam naqul hakadha, kalau kita tak kata begini, fa kullu ni'matin tahtaju li hamdin mustaqillin, maka bermula setiap nikmat mubtada, ni'matin mudhaf ilaih, tahtaju khabar, berhajat ia kullu ni'mah, li hamdin, bagi puji, sifat mustaqillin, yang bersendirian ia puji. Jadi dia kata yang musannif sebut begini ni, muwafiyan li ni'amihi ni, ini atas jalan mubalaghah ni, nak berlebih-lebih ni. Kalau tak kata begitu, maka setiap nikmat tu memang berhajat kepada puji yang lain-lain.
Setiap nikmat memerlukan puji yang lain-lain. Kalau nak betul-betul muafiat. Okey, qauluhu kata musannif mukafian. Okey, kata dia mukafian, puji yang melengkapi ia puji, limazidihi, yang mencukupkan ia puji akan lebihan-lebihan nikmatnya Allah. Ai mumathilan, yang setara, wa musawiyan, yang sama, lahu baginya, bagi mazidihi. Okey, mazid itu apa? Wal mazidu, dan bermula mazid itu mubtada khabar masdarun, ialah masdar sifat mimiyun, ai mansubun ilal mim, yang dinisbahkan kepada huruf mim. Masdar mimilah masdar yang ada huruf mim. Min iaitu ai ma'khudun min, diambilkan perkataan masdar mim itu daripada zadahullahu ni'amah, mudah-mudahan menambah akan dia oleh Allah akan segala nikmat. Akan dia akan seorang lah, ataupun musannif ke. Wa ziyadatu, bermula ziyadah lebih tu khabar an-nubuwu, berkembang biak. Wa babuhu, dan bermula ba'nya bab mazid ni ialah ba'a yabi'u, zada yazidu. Wa yusta'malu, dan digunakan akan dia akan mazid ni muta'addian, hal keadaan jadi muta'addi, atau walaziman, ataupun lazim. Boleh belaka. Yuqalu ay yuqalu fil lughatil arabiyyah, dikatakan dalam bahasa Arab, zadahullahu khaira, mudah-mudahan menambah akan dia seorang oleh Allah akan kebaikan. Maf'ul bih kedua. Wa zada syai'u, ni yang lazim, dan tambah oleh sesuatu. Lebih oleh sesuatu. Ni bukan muta'addi, ni lazim. Wal makna, dan bermula maknanya mubtada, annahu, bahwasanya musannif isim anna, khabar anna, tarajja, mengharap ia musannif, maf'ulun bih ayyakuna alhamdulladzi atabi mufiyan bihaqqi ni'ami, bahawa adalah puji, alhamdu isim yakun, alladzi sifat alhamdu, silah alladzi ata, yang bawa datang ia musannif, bihi, dengan alladzi, mufiyan, menunaikan, itu dapat menunaikan, bihaqqi, jadi mufiyan tu khabar yakun, dapat menunaikan puji itu, bihaqqi ni'ami, dengan hak segala nikmat, bihaqqi jar majrur, an-ni'ami mudhaf ilaih, nikmat itu sifat, al-hasilati, yang terhasil ia nikmat-nikmat tu, bil fi'li, dengan sengoti, dengan sungguh, nikmat yang terhasil sungguh lah, bukan bil quwah. Wa ma yazidu minha, dan barang yang lebih ia barang daripadanya nikmat tu, fil mustaqbali, pada akan datang kan tak dapat lagi nikmat tu secara bil fi'li. Maka yang sekarang ni puji ni untuk muafian li ni'amihi. Kalau akan datang mukafian li mazidihi. Itu. Qauluhu, okey, selesai. Kata syarih, wassalatu wassalamu, waw istinah, dan bermula rahmat serta ta'zim dan kesejahteraan itu, ala ainazilani, turun kedua-duanya, ala sayyidina, atas penghulu kita, jar majrur, na mudhaf ilaih, badal atau bayan, Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan sahabatnya dan keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau belaka, wa junudihi, dan tenteranya tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia qauluhu ala Muhammadin, fi nuskhatin, dalam nuskhah lain, ay fi nuskhatin ukhra, ala sayyidina Muhammadin, ada perkataan siyadah. Wa alaiha, ay wa in jaraina ala hadhihi nuskhah, kalau kita berlaku atas nuskhah yang kata ala sayyidina, maka fa'atfu wa alihi, maka bermula atafnya wa alihi, wa ma ba'dahu, ataf pada alihi, dan barang ay thabata, yang telah sabit ia barang selepasnya, selepas wa alihi tu, iaitu wa sahbihi itulah, wa sahbihi wa junudihi, semua tu ataf ala sayyidina, atas sayyidina. Jadi kita boleh buat wa alaiha, nak baca fa'utifa boleh, fa'utifa wa alihi wa ma ba'dahu ala sayyidina pun boleh. Kalau nak buat masdar fa'atfu, maka bermula ataf wa alihi wa ma ba'dahu sabitun ala sayyidina pun boleh. La ala Muhammadin, bukan di ataf atas Muhammad. Kalau ataf atas Muhammad, maka akan jadi sayyidina alihi, sayyidina sahbihi, sayyidina junudihi. Ada sayyidina untuk Muhammad je. Kenapa tak ataf pada Muhammad? Lima yalzamu, kerana barang yang lazimlah alaihi, atasnya barang. Apa yang lazim tu? Min ibdali Muhammadin. Okey, lima yalzamu, kerana barang yang lazim ia barang, alaihi, atasnya, atas Muhammad tu,
Ataupun alaihi ala atfi ala Muhammad, diatah ke atas Muhammad tu, apa dia ma tu? Bayan. Min ibdali Muhammadin, daripada menjadikan badal Muhammad. Wa ma utifa alaihi, dan barang yang diatafkan dia. Barang yang diatahkan dia kan barang alaihi, atasnya atas Muhammad. Muhammad tu ma'tuh alaih. Utifa tu dhamir mustatir, huwa fa'il balik pada ma tu ma'tuh, iaitu alihi wa sahbihi wa junudihi lah. Minas sayyidi, daripada sayyid. Dia kata lima yalzamu alaihi min ibdali Muhammadin wa ma utifa alaihi. Jadi ibdali Muhammadin ini daripada menjadikan badal Muhammad tu, dan barang yang diatahkan dia akan barang ke atasnya, ke atas Muhammad. Kan Muhammad kan badal. Dan semua yang atah ke atas Muhammad tu semuanya minas sayyid. Semuanya daripada penghulu. Penghulu Nabi Muhammad, penghulu keluarga Muhammad, penghulu sahabat Muhammad, penghulu junudihi, tentera Muhammad. Wahwa, dan bermula dia sayyid mubtada. Padahal sayyid itu fi nafsil amri, pada diri perkara, yakni pada realiti hakikatnya, khabar Muhammadun faqat, Muhammad aja, bukannya alihi pun sayyid, sahbihi pun sayyid, junudihi pun sayyid, bukan belaka. Tu. Kemudian dia katanya qauluhu, kata musannif wa junudihi. Wa junudihi itu jam'u jundin, khabar. Jamak bagi lafaz mufrad jundin. Jundin, junud. Junud tu jamak lah. Iaitu apa jamak dia ni? Ismu jinsin jam'iyyin. Ataupun ismu jinsin jam'iyyun. Sifat bagi isim. Isim jam'i. Isim jenis jam'i. Isim jenis jam'i ni, saya tulis di sini, iaitu kalimatun tadullu alal jam'i. Wa tu'tabaru mufradan. Kalimah yang menunjuk ia kalimah atas jamak, banyak benda, tetapi diiktibarkan kalimah tu secara mufrad fil lafzi, pada lafaz. Pada lafaz junud, pada lafaz jundun misalnya. Jundun tu adalah pada lafaz yang mufrad, tapi ada makna jamak. Ada makna jamak. Yufarraqu bainahu, dibezakan antaranya, antara jundin. Antaranya antara isim jenis jam'i. Tu. Antara isim jenis jam'i yang jundun tu, wa baina wahidihi, dan antara mufradnya mufrad jundun. Kan junud kan jamak, mufrad dia apa dia? Apa bezanya? Beza isim jenis jam'i dengan mufrad bagi junud ialah bil ya'i, dengan huruf ya. Dengan huruf ya. Ala khilafi al-ghalibi, atas bersalahan yang ghalib. Maka wal ya'u, dan bermula ya itu sabitatun atau mawdu'atun, letakkan dia fil mufradi, pada mufrad. Jadi bezanya ialah pada ya. Contoh nombor 1 dia kata sini, fa mufradu jundin, maka mufrad bagi jundin. Jundin kan isim jenis jam'i. Nak beza dengan mufrad dia apa dia? Jundiyun. Jundiyun ada huruf ya. Wasmul jinsil jam'i yufarraqu bainahu wa baina wahidihi biya'in nisabi. Dan bermula isim jenis jam'i, dibezakan antara isim jenis jam'i dan antara mufradnya mufrad bagi jundi ataupun isim jenis jam'i lah, biya'in nisabi, dengan ya nisab, nisbah, ya nisbah. Kama muthila, seperti mana dicontohkan akan dia ke barang. Wa bita'il wahdati, dan dengan tak wahdah, wa huwal ghalib, dan bermula dia al-mazkur bita'il wahdah ni. Itulah al-ghalib. Apa maksudnya? Jadi ghalibnya ialah mana? Okey, dia kata beza antara isim jenis jam'i dengan mufradnya ialah dengan ya nisbah, betul. Seperti mana dicontohkan, iaitu jundiyun. Jundiyun ni mufrad lah. Jundun ni isim jenis jam'i. Isim jenis jam'i. Kalau jundiyun itu mufrad. Okey, itu beza. Dia kata apa tadi? Bezakan isim jenis jam'i dengan mufrad itu dengan ya ala khilafi al-ghalib. Makna ghalibnya bukan begitu nak bezakan dia. Ghalib dengan apa? Dalam ta'liq sebut wal ghalibu wa huwal ghalibu. Apa yang huwal ghalibu ni? Yang ghalibnya ni dengan tak wahdah. Katamrin wa tamratin. Seperti tamrin dengan tamratin. Tamrin ni isim jenis jam'i misalnya. Isim jenis jam'i. Tamratin ni mufrad dia. Jadi yang ghalibnya dibezakan dengan tak wahdah, bukan dengan huruf ya. Bukan dengan huruf ya nisbah. Tu. Okey, kemudian
Wal ya'u fil wakil. Wal muradu bi jundihi. Dan bermula mubtada yang dimaksudkan dengan tenteranya tentera Nabi itu. Khabar. Kullu man yu'inu. Setiap orang yang menolong ia man. Ala dini jar majrur. Atas agama. Bil qitali. Dengan berperang. Fi sabilillahi jar majrur. Allahi mudhafu ilaih. Di jalan Allah. Satu. Au bitaqriril ilmi. Atau dengan menyebarkan akan ilmu. Idhafat masdar bermaf'ul. Menghuraikan dan menyebarkan ilmu. Atau pada kata bil qital. Wa dhabtihi dan mendhabit menulisnya ilmu. Au bi ta'miril masajidi atau mengimarahkan akan masjid-masjid. Atau pada bil qital. Au bi ghairi dhalika atau selain demikian itu min asrihi daripada zamannya Nabi SAW ila akhiriz zamani sehingga akhir zaman. Sehingga sekarang lah. Berperang di fisabilillah semua itu jundun Nabi. Menghuraikan ilmu kita ni, menghuraikan ilmu ni, menyebarkan ilmu ni juga jundullah ataupun jundun Nabi. Batu mentakmirkan masjid, mengimarahkan masjid juga jundun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tergolong di kalangan junudu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.